Halo guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rizal. Oke, dalam rancangan masak memasak guys. Sebelum itu kurang follow dulu guys. Follow support saya guys. Follow ramai-ramai ya. Oke. Hari ini saya nak share resepi udang tepung butter guys. Ini dia memang sedap. Dia ada rasa-rasa krim, ada rasa apa? Lemak-lemak. Oke. Tengok sini bahan-bahan untuk kita nak buat udang butter. Kita ada satu paket tepung jagung. Ni butter cup. Kemudian ada udang. Udangnya kita dah buang apa dia semua, dah buang kulit. Telur yang kita dah direndam. Biasa kita telur kita dah basuh kan, ni kita rendam terus. Biar dia tak masam. Rendam terus guys. Alright guys, telur yang dah direndam. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 biji telur yang kita dah rendam. Nih, tepung satu paket. Oke, kemudian kita taruh ini sedikit warna kuning. Air jangan taruh macam biasa. Kita nak dapatkan dia punya crispy tahan lama guys. Warna kuning, sedikit Ajinomoto perasa, kemudian sedikit garam. Kita bancuh sekali. Okey, dalam. Kita bancuh betul-betul sebati ya. Kita untuk meniaga tau. Maksudnya kalau kalau kita buat ni buat lebih buat banyak maksudnya macam tu. Jadi kalau tak habis nanti kan kita meniaga ni. Kalau ada orang udah satu tepung dan tepung kita guna bancuh yang ni lah. Macam tu maksud dia. Okey, kita bancuh dulu sehingga dia betul-betul sebati guys. Macam ni lah cara dia bancuh dia. Bancuh dia kena pelan-pelan. Slow-slow. Ini yang ni kita buat udang dalam 6 ekor, 7 ekor. 7 ekor udangnya ni. Dia confirm tak habis ni. Dia ni bancuhan ni memang tak habis, tapi kita boleh simpan lah. Maksudnya macam tu. Macam guys. Bila kita bancuh dah lama sikit dia akan berketul-ketul macam ni. Tapi ni belum sepati lagi. Kena betul-betul dia pecah, betul-betul dia cair nanti. Dia cair lama-lama dia cair bila kita bancuh. Tapi ni rasa dia tak sama macam lebih kurang lah. Maksudnya lebih kurang rasa dia macam udang tepung biasa. Cuma ni ada butter. Kita taruh butter. Tu yang buat sedap tu, rasa-rasa dia berlemak sikit, wangi. Korang tengok je. Yang paling penting korang follow dulu, kemudian tengok video sampai habis guys. Jangan skip-skip Ni resipi ni siapa-siapa yang nak guna untuk meniaga ke, untuk makan sendiri, boleh. Saya halalkan. Semoga membantu kepada semua peniaga-peniaga kecil yang baru-baru nak mula, nak buka bisnes kedai makan ke apa ke kan. Boleh, saya halalkan. Jadi korang follow je. Support saya dengan follow je guys. Takkan korang nak follow pun tak boleh kan. Betul tak? Follow ramai-ramai. Macam tu. Guys, setelah kita dah sebati bancuh dia akan jadi macam ni. Tu dia. Okey. Kemudian kita dalam masa yang sama kita panaskan kuali dengan minyak. Tu cara dia kalau tips bagi cepat masakan kita siap. Dia tak macam perempuan kan lama kalau bila masak kat rumah sana berjam-jam masak. Kalau kita masak kadang-kadang sekejap je. Sambil kita bancuh ni sambil panaskan minyak. Bila minyak dah panas, ini dah settle, baru kita goreng. Bau dia guys. Bila butter dah bercampur dengan telur pula dah rendam. Bau wangi dia. Okey, kemudian kita masukkan udang yang kita dah susun. Dah buang kulit. Masuk dalam. Okey. Sekarang jom. Guys, apabila minyak dah panas, baru kita masukkan udang. Cara dia nak goreng udang, itu saya pun dah tunjuk. Sekarang saya tunjuk lagi. Tarik daripada ekor dia, kemudian gini. Okey, masuk dalam. Kita nak buat dia punya kerak-kerak kriuk dia, nak banyak, korang nanti boleh taruh ni. Nantilah bila dia nak masak nanti baru kita masukkan dalam tu. Okey guys, apabila dia dah masak macam ni kan, baru korang tabur ni. Dia punya kriuk-kriuk dia. Baru dia banyak guys. Tunggu sekejap lagi. Sekarang kita angkat. Okey, sekarang kita nak hidang. Sini. Yang sini. 1, 2. Alas kenapa alas pakai tisu tau? Baru nanti minyak tu boleh turun Ini portion untuk satu orang makan Sekarang kita nak rasa crispy tak crispy. Bismillahirrahmanirrahim.
Panas. Oke, selamat mencoba. Semoga membantu dan bermanfaat. Yang paling penting jangan lupa follow. Oke, bye bye. Assalamualaikum.